apa-apa amalan. Nak bersedekah. Sedekah kadang kita tak perlu tunggu berduit. Tak perlu tunggu ada 1,000, 2,000, 3,000 dalam tangan. Kita ada RM10 kat tangan, kita boleh sedekah sikit. Mungkin RM1, RM2 kita buat sedekah subuh. Ataupun kita ada sikit, kita ada RM50. Apa yang Fiza buat lah, Fiza share je. Dan bila Fiza buat, walaupun sikit Fiza buat, Alhamdulillah, urusan tu Allah mudahkan. Urusan bisnes, urusan keluarga, urusan peribadi, apa-apa Fiza nak buat tu mudah. Alhamdulillah, Allah sentiasa bagi jalan. Sebab kita apa yang Fiza nampak kan, apa yang Fiza teliti kan, apa yang Fiza perasan, bila kita mudahkan urusan orang, walaupun sedikit, walaupun kita bagi RM1, RM2, kita tak tahu siapa yang kita jumpa tu mungkin dia perlukan RM1 tu. Bagi dia RM1 tu macam RM10, RM20, bagi dia besar. Bagi kita lah RM1. Tapi kita tak tahu Allah yang gerakkan hati kita untuk jumpa orang tu sebab orang tu memerlukan RM1 tu. So bila ni apa yang Fiza amalkan, Fiza buat, kadang kita tak mampu nak bersedekah, tapi cubalah, paksa nak sedekah. Bagi RM1, RM2 buat sedekah subuh. So lepas tu niatkan, ya Allah, aku sedekah subuh ni kerana-Mu ya Allah. Lepas tu selitlah niat tu, selitlah apa-apa doa. Mudahkan sekali urusan aku hari ni, lancarkan. Walaupun ada rintangan, ada cabaran, mudahkan, lancarkan ya Allah. Tak ada apa yang mustahil dengan Allah. Selalu buat macam tu. Alhamdulillah. Kadang ada masalah, ada rintangan dia lah kan. Tapi lepas tu ada jalan punya